daripada akhirat, dan apakah yang menghalang mereka daripadanya, iaitu daripada amalan-amalan akhirat. Lalu aku pun menjawab, syaitan dan syahwat. Lalu Sayyidina Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, wallahi, demi Allah, bukan kerana itu, akan tapi kerana manusia mereka mendahulukan kehidupan ataupun amalan-amalan dunia dan mentakhirkan atau menghiraukan amalan-amalan akhirat. Jikalau mereka dapat melihat akhirat ataupun kelebihan-kelebihan akhirat, maka pasti mereka tidak akan meninggalkan amalan akhirat, dan mereka tidak akan cenderung ke arah keduniaan. Jadi alhamdulillah, hari ini kita takaza di hadapan kita tak dapat nak tunaikan. Kerana apa? Kerana kita masih lagi lemah dengan keyakinan terhadap amalan-amalan akhirat. Kita tak yakin seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yakin bulat-bulat dengan menunaikan keinginan Allah, menunaikan keinginan Rasul, maka Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan, kegembiraan, kesenangan kepada mereka dunia dan akhirat. Hari ini kita tidak yakin lagi. Jadi atas perkara inilah kita kena usahakan diri kita untuk tambahkan yakin ini dengan apa? Dengan kita berkorbankan sikit demi sikit untuk agama Allah. Salah satu ciri untuk nak dapatkan usaha nubuat ni dengan apa? Dengan berkorban. Korban macam mana? Bukan korban sikit-sikit, korban sampai miskin. Dan korban sampai miskin inilah Allah Ta'ala akan buka keyakinan kita. Ilmu yakin kita akan dapat. Sekarang mungkin kita nampak ainul yakin, tapi ilmu yakin kita tak dapat. Hakikat yakin kita tak dapat lagi. Kerana apa? Kerana kita kurang korban. Kita rasa hari ini kita banyak korban dah, masa, harta, diri, tapi sebenarnya bandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum jauh sangat. Langit dan bumi. Jadi atas maksud itulah kita kena doa kepada Allah SWT, semoga ya Allah Ta'ala dengan ihsan dia Allah Ta'ala pilih kita lagi dan lagi, sampai kita tiada lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورزقا لا ينقطع ومرافقه في اعلى الجنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين.